Ya, masih ramai juga yang belum tahu dekat TikTok ni sebenarnya boleh shopping tak perlu pakai duit. Okey, sebelum tu jangan lupa aktifkan kelima-lima butang di sebelah ni. Kalau masih ada simbol tambah maknanya you all belum berkawan lagi dengan Kak Sijan, tekan butang tambah tu. Okey, supaya dapat lebih banyak lagi info yang bermanfaat macam ni daripada Kak Siti Jihan. Jom Kak Jihan tunjukkan cara-caranya. Tara, inilah hasil dia yang Kak Jihan shopping sebentar tadi. Ada smartwatch, ada lampu LED yang Kak Jihan buat background semasa live tu. Okay, ada sabun-sabun ni. Okay, cara ni masuk ke profile TikTok, pergi ke TikTok Shop Content Creator, tekan Collapse Invite. Dia akan keluar banyak macam ni. You all pilih ikut rating kedai, rating produk yang mana yang 4 ke bawah tu you all boleh tekan not interested lah. Okay, pilih apa produk yang you all suka. Contoh, Kak Jihan pilih blower. Okay, dan lepas tu request free sample dia tekan dekat anak panah double menghala ke atas tu kan. Okay, dan request free sample. Dia automatic dah masuk alamat kita semua dan you all klik yang merah dekat bawah tu nanti. Ni dah klik dan submit.